Berhormat Jelutong. Malam Speaker yang saya hormati, dengan izin saya turut serta dalam perbahasan rang undang-undang ini kerana saya merasakan bahawa rang undang-undang ini yang dibentangkan pada hari ini adalah sesuatu yang bersejarah kerana ia sekaligus akan menamatkan segala tomahan yang dibuat terhadap Kerajaan Persekutuan bahawa selama ini Kerajaan Persekutuan menganaktirikan negeri-negeri yang tidak sehaluan dengan pentadbiran persekutuan. Pada masa yang sama, saya mengambil maklum apabila rang undang-undang ini dibentangkan oleh Timbalan Menteri tadi bahawa kali terakhir pindaan dibuat adalah pada tahun 2002, iaitu 24 tahun yang lalu. Dan hari ini, walaupun kerajaan Madani tidak mendapat sokongan penuh daripada beberapa negeri, keterbukaan kerajaan untuk membentangkan rang undang-undang ini dengan tujuan memastikan bahawa rakyat di seluruh Malaysia, termasuklah Perlis, Kedah, Terengganu, Kelantan, mendapat pembelaan yang sewajarnya daripada pemberian peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan kepada kerajaan negeri masing-masing. Di Pulau Pinang, saya mendengar tadi perbahasan Yang Berhormat Batu Kawan. Saya setuju bahawa peruntukan yang kalau kita lihat diterima oleh rakyat di Pulau Pinang hanyalah lebih kurang RM13 sahaja untuk seorang penduduk kalau kita menggunakan formula yang telah dinyatakan dalam rang undang-undang ini. Untuk makluman Timbalan Speaker, Pulau Pinang sejak tahun 2008 telah mengalami pembangunan yang begitu pesat. Hasil daripada pentadbiran kompetensi, accountability dan transparansi. Di bawah pimpinan ketika itu Yang Berhormat Bagan YB Lim Guan Eng yang juga menjadi Ketua Menteri Pulau Pinang. Saya ingin menyokong rang undang-undang ini kerana saya percaya bahawa rang undang-undang ini apabila diluluskan nanti akan membenarkan kerajaan-kerajaan negeri juga menyediakan kemudahan-kemudahan di bawah kerajaan-kerajaan negeri, kemudahan yang lebih baik untuk rakyat yang tinggal di negeri masing-masing. Untuk makluman Timbalan Speaker, saya mendapat maklum bahawa Pulau Pinang merupakan negeri kedua terbesar yang menyumbang kepada kutipan lembaga hasil dalam negeri selepas Sarawak. Saya difahamkan bahawa pada tahun 2022, kutipan yang diterima oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri daripada Pulau Pinang adalah lebih kurang 6.8 bilion. Berbanding dengan tahun 2023 di mana ia telah mencecah 7 bilion. Pulau Pinang juga menerima ramai daripada penduduk-penduduk yang datang daripada Kedah dan Perlis untuk mencari pendapatan. Maka saya merasakan bahawa rang undang-undang ini adalah sesuatu yang sudah tiba masanya untuk diluluskan dan dibincangkan dan diluluskan kerana saya merasakan bahawa pentadbiran Kerajaan Persekutuan yang begitu jelas, telus, ikhlas memastikan bahawa semua negeri-negeri di Persekutuan Tanah Melayu diberi keutamaan untuk pembangunan tercapai di negeri masing-masing. Walaupun ada daripada negeri-negeri yang tidak memberi sokongan penuh kepada pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Sebelum saya mengundur diri, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menyatakan tahniah dan syabas kepada kerajaan kerana walaupun telah menerima pelbagai rintangan, pelbagai cabaran, termasuklah cabaran daripada pihak pembangkang yang telah mencuba untuk menjatuhkan pentadbiran ini,
Namun sikap keterbukaan kerajaan untuk membentangkan rang undang-undang ini dan meluluskannya untuk memberikan peruntukan kepada semua negeri-negeri menunjukkan bahawa kita memang bukan saja hanya setakat menyatakan Malaysia Madani tetapi juga mengamalkannya untuk memberi keutamaan kepada semua rakyat jelata tidak kira negeri dari mana mereka datang. Terima kasih Timbalan Speaker di atas peluang yang diberikan. Julutong mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Julutong. Selanjut, Deputi Sekalian Yang Berhormat Bagan Serai.